35 session. Jadi harga dia lebih murah daripada walk-in lah. Selepas session tu, PCCP juga ada buat satu insentif yang mana kalau kita walk-in, selepas kita buat package tu, dia akan lagi murah. Jadi kalau tak silap saya, harga 200 lah. Jadi saya ada suggestkan buat package juga. So dia tak perlu walk-in 200 lah. Jadi maknanya package tu akan jadi murah lagi sikit. Jadi continuity untuk patient yang sebelum ni akan bersambung, continue. Dan daripada situ kemungkinan boleh extract. Dia boleh extract, boleh bercerita, boleh recommend dengan kawan-kawan dia yang lain lah. Itu salah satu daripada saya punya pendapat lah, saya punya advice. Okay, saya nak bagi komplimen lah. Alhamdulillah lah. So untuk diri saya sendiri ya. Alhamdulillah so far apa yang saya buat dekat ECP ni, saya rasa banyak kebaikan pada diri saya. So sampai ke sekarang. Jadi memang saya rasa lebih baik daripada sebelum ni lah. Mula-mula dulu saya kena macam, saya rasa macam pedih hulu hati. Saya rasa ada